Thank you. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita trip ke Singapura 2 hari 1 malam. So hari ni kita naik Firefly ATR to Seletar Airport. Salah cuaca dan mamuan untuk makluman anda, nombor penerbangan ini ialah FY3122 ke Seletar, Singapura. Seletar Airport. Kita dah sampai Seletar Airport. So, sekarang aku nak tukar duit dulu. Kat sini ada money changer, ATM machine. Baru je beli kad EasyLink $10. Beli dekat vending machine. Dekat dalam dia ada $5 lah. So jom kita naik bas. Kita nak pergi ke Haji Lane. Let's go. Sekarang kita sarapan dekat Hajah Maimunah. So, korang tengok ni macam-macam ada. So, jom kita makan. Okay, ni menu kita hari ni. Ayam bakar, kuah gulai dengan sayur. Ni udang, ayam dengan kuah gulai juga. Teh botol. Okay, hari ni kita makan ni $20. Kalau dalam Malaysia dalam RM60 kot. Jom kita makan dulu. Alhamdulillah, kenyang sudah. Kita makan sarapan tadi. Sekarang kita nak pergi Masjid Sultan. Ni masjid yang pernah P. Ramlee berlakon. Ada dekat dalam cerita P. Ramlee Labu Labi. Boleh tengok ramai turis sini. Besar tau dia punya masjid. Tengok kat belakang. Cantik. Sekarang masjid tutup. So jom kita pergi jalan-jalan tempat lain. Dekat tepi ni ada Arabic Street dengan Haji Lane Street. Kita berada di Arabic Street. Jadi dekat Arabic Street ni betul-betul belakang masjid, Masjid Sultan. So korang tengok view dia. Sana tu Masjid Sultan yang kita pergi tadi. Dekat sini ada macam-macam lah. Ada merchandise, ada makan-makan ni, makanan Arab. Majoriti boleh kata makanan halal lah semua sini. Korang tak payah pergi Dubai dah tadi. Dekat sini pun ada Burj Khalifa. Sebab dia Arab Street. Burj Khalifa pun ada sini. Tengok kedai merchandise dia. Wow, lampu. KLCC pun ada. Ni Singapura. Sekarang saya bawa korang ke Haji Lane. Okay, first sampai sini aku nampak ni macam dekat Ipoh tu kan. Ada nama street apa saya lupa. Sekarang kita berada di Victoria Theatre. Jadi dekat belakang saya ni ada satu menara jam yang tertua di Singapura. Kita dah sampai di tempat wajib. Kalau korang pergi Singapura, memang wajib datang sini. Tengok macam-macam gaya, macam mandi.
Kalau korang datang sini, macam-macam gaya korang boleh tengok. Ada yang nganga mulut, ada yang tak ada tangan, ada macam-macam gaya lah. Aku tak boleh nak tunjuk muka seorang-seorang. Nanti aib pula. Sekarang kita berada di Chinatown. Ini dia buat ala-ala negara China lah. Traditional building China punya. So ni lah reka bentuk bangunan China. Memang betul-betul rasa macam duduk di negara China. So dekat tepi ni ada street. So jom kita pergi tengok. Oh, naga. So mostly yang gerai-gerai tepi ni semua merchandise. Yang dekat tepi ni banyak kedai makan dan juga kedai merchandise lah. Hari ni kita stay dekat Hotel 81 Changi. Dia tak jauh sangat dengan airport Changi. Hotel ni kalau tengok dekat Lazada tu harga dia murah. Lazada pula, Agoda tu harga dia murah lah. Jom kita tengok bilik dia. Wow, okey lah. Masuk. Ni toilet dia luas juga. Okey, sofa okey. Lebih sikit. Ini adalah view yang saya dapat ni, level 4. Kalau korang naik MRT, stesen MRT depan sana je. Tu korang nampak ada MRT lalu kan sana. Korang lalu lorong ni kanan, situ stesen MRT. Kita orang nak rehat sekejap. Mungkin petang nanti kita akan keluar lagi. So macam kita rehat je. Sambung kemudian. Jadi inilah kita orang punya hotel, Hotel 81. Dekat sebelah ni ada kedai halal. And then dekat sebelah sana ada masjid. Comelnya berkabus lah kamera. Tengok hotel kita orang belakang. Petang ni kita nak pergi ke Garden by the Bay. Let's go. Okay, sekarang kita dah keluar Garden by the Bay. So korang kena keluar exit 1. Tepi sini korang nampak tu Marina Bay sana. Kau tengok cuaca hari ni mendung. Tapi ada ramai orang main layang-layang hari ni. Tak tahu nampak tak dalam kamera. Layang-layang penuh atas. Dekat Garden by the Bay ni dia luas tau. Sana dia ada food court. Dia ada besar lagi lah Garden by the Bay ni. Dia macam kalau kita dekat Malaysia, Tasik Putrajaya. So sekarang kita nak pergi dekat Super Tree. Super Tree ni sebab ada light show. Pokoknya aku pakai Google Map untuk tengok jalan. Dalam 11 minit, 12 minit, 800 meter nak ke Super Tree tu. Tengok ramai orang jogging petang-petang sini. Tengok tempat makan Garden by the Bay. Macam ada. Hai, selamat malam. Hari ni dekat Garden by the Bay. Sekarang pukul 7.44. Lagi seminit lagi, InsyaAllah akan ada light show kat sini. Tonight we present A Journey Through Asia. And enjoy the show. Kita try pergi dekat sikit. Tengah meriah lagi. If only you were here, you'd wash away my tears. The sun would shine. Kung isilang ka sa mundong ito,
laking tuwa ng magulang mo. Cantik kan? Inilah Garden by the Bay waktu malam. Malam-malam selain daripada Garden by the Bay, korang boleh pergi Marina Bay Sands. Malam nanti akan ada pertunjukan juga. Tadi pukul 7.45 di Garden by the Bay. Pukul 9 malam dia akan start light show dekat sini dan juga dekat air pancut, depan Marina. Sekarang pukul 8.59, lagi 1 minit. Sekarang kita berada dekat dalam Marina punya mall. This is first time aku ke Singapore. Baru aku tahu malam-malam dekat Singapore ni memang penuh dengan lampu. Tu malam korang boleh terisi dengan penuh lah. Jadi dia ada banyak tempat. Korang boleh search tempat-tempat yang aku pergi ni dekat Google and then korang ikut je. Mudah je tempat dia. Pemandangan dari bawah. Marina punya mall ni, korang naik level paling atas sekali, ada observation deck. Jadi korang keluar je pintu tu. Ni pintu mall tadi. Boom, korang boleh tengok terus Marina Bay. Sana ada nampak Marina Garden, Ferris Wheel, Science Art Museum. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini day 2 kita di Singapore. Hari ini adalah hari event Singapore Airshow 2026. So let me present you Singapore Airshow 2026. Tengok static aircraft dia. Jom kita tengok satu-satu static aircraft apa yang ada hari ini. Let's go. Sup.
dapat merchandise dari Embraer. Thank you Embraer. Dapat topi ni, Dapat topi, kita dapat stiker. dapat stiker. Mana tengok topi ni, topi ni. Topi hitam ni cantik. Tengok paper fly macam tu. Dia macam Belakang tu ada remove before flight. So berbaloi datang. Macam-macam dapat. Jom kita tengok General Aviation. Tadi kita dah tengok Air Force Singapore punya static aircraft. Ada lagi lah military sikit belakang ni. Tapi ni overseas punya military lah, bukan Singapore punya. Sana ada US Air Force, ada lagi Air Force lain. Jom kita pergi tengok dekat sana. Cantik topi baru. Panas-panas ni memang function ni topi. So dekat sini ada brand new aircraft C909. Jadi C909 ni adalah satu brand baru lah. Comet nama dia. Selain daripada Airbus dengan Boeing, sini ada Comet. Kita tengok ni Comet Express. Rasa boleh masuk ke ni? Kita try tengok dulu lah. Boleh ke tak? Sebab beratur queue dia memang ni panjang sangat beratur. Hari ni kita cuba queue lah untuk masuk ke dalam. Tapi agak panjang korang tengok queue Kalau sampai ada belakang sana. apa tu? Rezeki masa ni? Tu lah. Ada rezeki kita masuk. Panas ni. Tengok matahari atas kepala. Peninsula Balan, Peninsula Balan. Tengok panjang di belakang sana tu. Sekarang kita tengah beratur lagi. Tengok panjang ke belakang sana tu. Kita orang beratur untuk korang. Kita nak tengok ke dalam macam mana. Sekarang kita nak masuk ke Comet C919. Lama tau aku beratur. Jadi ni aku nak tunjuk kat korang C919 Comet. Flight ni dari China. So welcome. Jadi ini adalah interior Comet C919. Kalau full single dalam 170 seat dalam ni. So ni adalah dia punya toilet lah. Kita try duduk dekat economy seats. So ni economy seat dia. Agak selesa. Siap ada bantal lagi belakang. Jadi semua seat pun ada disedia bantal. Macam kau tengok ni kan, ada bantal. So even economy pun ada benda tu. Yes. Ni dekat emergency exit. So dia punya leg room tu lagi luas lah. Kalau yang bukan emergency exit, jom kita tengok yang belah depan ni. Leg room dia pun agak luas. Korang boleh tengok ni dia punya space. Kalau korang perasan dia punya bentuk kerusi ni kan, dia ke dalam macam tu. Jadi akan ada extra leg room lah dekat sini. So ni dia punya tray table. Sangat cantik. So ni dia punya business class. Jom kita tengok dia punya business class. Tengok bantal dia pun empuk best. Overall luas. Lebih kurang dengan yang kita naik sebelum ni, Batik Air. Lebih kurang. Nice. Dekat bawah ni ada kompartmen air sekali. Ada charging port USB. Jadi nak charging pun boleh sini. Ni nak seat recline. Sekarang kita nak masuk dalam A400M
bus military punya. Ni Malaysia pun ada juga. Ni from Germany. Hello. Hello. Where we going to fly today? Yeah, to Germany. Germany. Yeah. Yeah. How many hours? We don't fly directly, so we had a Oh, separate transit. stops. Yeah, so 2 nights. Tonight. Yeah, so Where you transit? we transited. First stop was Dubai Oh, and Dubai. Maldives. Oh. Yeah, I know. Okay. Yeah. So ni lah dalam A400M. Sini dia ada macam stretches untuk orang sakit. Ini bukan katil tau. Ni stretches untuk orang sakit. Inilah dia punya seat. Dia pakai tali je. So bila duduk seat passenger pun ada dekat depan tu. Tapi tak banyak lah, ada sikit. AF-35 dari US. Ini US punya drone. Dan juga ni adalah US Air Force military punya kapal. Settle Singapore Air Show 2026. Yuk kita jalan-jalan lagi. Sekarang pukul 12.15 tengah hari. Memang panas lah kat luar. Sekarang kita dekat Orchard Road. Kalau tadi kita orang beli kebab kat sini. Kalau korang nak beli kitchen murah-murah kan, dekat situ. Jom aku bawa korang tengok. Ni kitchen ni nampak? $2, $1. Kalau ni RM1.50 macam tu je. RM1.50, RM2 satu. Ni ada lagi lah, $1 satu. Ni pun $1 satu. Ni $5, $10. Banyak lagi lah kat dalam tu. So kalau nak beli kitchen ke apa, boleh datang sini, Orchard Road. So sekarang kita nak cari surau, nak solat Zuhur Asar. Let's go. Sekarang kita berhenti solat jap dekat Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah ni dekat Orchard Road. Inilah masjid dia, cantik, luas. So ruang wanita, laki dia separate. Kita solat dulu and then kita sambung jalan kejap. Sebab malam ni nak balik ke Malaysia dah. So hari ni kita jalan-jalan santai-santai sebelum pulang solat. Sekarang kita nak pergi dekat kedai aiskrim viral dekat dengan Orchard Road. So now kita jumpa teman baru dari Indonesia. Oh, Ruby. Ya, ini Ruby From Indonesia. Dia sama juga mau makan aiskrim. So jom kita bawa sama. Mandatory place, ya? Ya, mandatory place. So ini queue aiskrim Uncle Cheng traditional wafer ice cream. Jadi kalau korang datang dekat sini ni, korang wajib datang ke aiskrim ni. Ni preset dia. Harga dia $2. Okay, one more durian. Preset durian. So total $9.50. satu durian, satu coklat chip. Ni coklat chip. Sedap. Sedap. Okay. Saya dah dapat aiskrim. So
So saya beli dua, satu durian, satu coklat chip. Sekarang kita masih dekat Orchard Road lagi. Hari ni kita masuk Paragon Mall. Ni antara mall yang besar jugalah dekat Orchard Road. Sekarang kita tengah makan kek. Okay lah, cafe dia dekat luar. Itu bakery dia. Tengok kek 3 layer. Sekejap. Besar anjing dia. Alhamdulillah kita dah sampai di Terminal 2. So benda wajib bila sampai di Changi Airport adalah Jewel. Itu air terjun tinggi tu lah dekat airport. Sebelum kita balik, kita akan tunjuk kat korang. Bukan nak tunjuk kat korang je, sebab aku sendiri pun tak pernah pergi. So this is a first time ever kita tengok Jewel betul-betul depan mata. Macam mana cantiknya orang cakap kan. So let's go. Kita dah sampai betul-betul air terjun depan tu. Biasanya orang ambil gambar waktu siang kan, tapi kali ni kita waktu malam. Sekarang pukul 7.40 malam. So Jewel tu betul-betul depan kita. Subhanallah, cantiknya. Kejap. Kita nak tunjuk kat korang. Sound. Wow. Cantik. Subhanallah, memang cantik. Ni air terjun buatan, tapi sungguh indah dengan lampunya, hiasan pokok-pokok dekat sini. So korang boleh tengok sendiri. Ni view waktu malam Jewel, Singapore, Changi Airport. Bye-bye Jewel. Jumpa lagi next time Changi Airport. Sekarang kita nak pergi refreshing. Saya ada jumpa satu tempat bajet lah untuk korang nak refreshing, mandi-mandi dekat Changi Airport ni. So tadi aku pun tak expect ada show dekat Jewel pukul 8 malam. Jadi kalau korang datang waktu malam, make sure pukul 8 malam korang datang ke Jewel untuk tengok light show di Jewel tadi lah. Macam yang aku tunjuk ke korang tadi. Kita dah sampai di Hub and Spoke. Tu korang boleh tengok Hub and Spoke. Dekat sini korang boleh showers. Kita try tengok sini. Jadi sekarang kita dah bayar untuk shower $5 and then $4.5 untuk towel. Jadi ni towel kita dapat dah. So jom kita pergi shower. Agak panas. Jom kita shower. Ni dia punya locker room. Dan ada sekali hair dryer. Jom kita mandi. Kita shower. Alhamdulillah, settle shower. Kita dah tukar baju tidur dah. Sebab flight lagi pukul 1 pagi. So korang tengok tempat dia, cantik lah. Sambil korang healing-healing, datang shower sini. Hub and Spoke Showers. Jadi korang kena jalan jauh sikit lah nak sampai sini. Dari Terminal 2 tu kena keluar sikit, lalu parking. So sampai sini saja vlog kali ni. Kita orang nak pergi rehat kejap, check in, solat, and then masuk flight balik Malaysia. Bye bye, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share. Bye bye, Assalamualaikum.